Di sini kita ada dua perkataan. Yang pertama ialah ancaman dan yang kedua ialah akhir zaman. Bila kita ambil kosakata yang kedua iaitu akhir zaman, dia lebih banyak merujuk kepada suasana masa, suasana waktu, period tertentu yang mana menjurus kemungkinan yang besar ke arah umat pada zaman kita yang lebih terarah kepada pengakhiran dunia yang kita namakan sebagai hari kiamat. Manakala bila kita libatkan penisbahan tentang ancaman, maka dari sudut ancaman akan lahir pula dua perkara. Yang pertama ialah siapa yang terancam ataupun diancam, dan yang kedua ialah siapa pengancam bagi kita kalau kita merasakan kita diancam atau kita terancam. Yang jadi permasalahan sekarang ialah untuk mengelakkan sesebarang kekeliruan. Jadi perkara pertama yang perlu kita putuskan pada malam ini ialah semuanya akan kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kekeliruan paling awal ialah ramai di antara kita menyangka bahawa ancaman-ancaman yang disebutkan di akhir zaman ini mungkin datang daripada syaitan dan iblis. Ada yang beranggapan paling awal datang daripada Dajjal. Ada beranggapan paling awal datang daripada musuh-musuh yang senantiasa ingin memusuhi dan memusnahkan agama kita iaitu Islam. Sebenarnya konteks yang disebutkan tadi adalah mazahir-mazahir, setiap pernyataan-pernyataan yang akan keluar kemudian. Tetapi ancaman paling awal ialah datang daripada pencipta kita Tuhan sekalian alam. Sebab bentuk-bentuk ancaman ini sememangnya sudah ada sejak awal. Sama ada kita ikuti ancaman tersebut di dalam teks-teks Al-Quran ataupun kita ikuti ancaman-ancaman tersebut datang daripada sunnah-sunnah ataupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tentu sinonim dengan apa yang datang di dalam Al-Quran dan apa yang datang di dalam sunnah dengan dua kalimah ini iaitu basyiran wa nazira. Inilah yang digelar sebagai tabsyir dan tanzir dalam agama, iaitu berita yang mengembirakan dan berita dari sudut ancaman. Dan selalunya perkaitan tentang kegembiraan ini akan berakhir dengan satu hadiah yang bermakna dinamakan sebagai syurga, dan pengakhiran bagi ancaman dan tanzir ini adalah suatu tempat yang kalau boleh 100% cuba dielak dan dinafikan oleh setiap manusia, iaitu neraka. Baik, bila kita melihat dari sudut ancaman-ancaman ini, sememangnya sudah diberitakan, diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui perantaraan malaikat Jibril, melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk wahyu, dalam bentuk ayat-ayat dan teks-teks Al-Quran. Seterusnya disampaikan oleh Rasulullah kepada para sahabat, dan akhirnya Al-Quran ini sampai ke tangan umat-umat kita sampai hari ini. Dan disinilah keperluan bagi kita untuk mengembalikan semula unsur-unsur tabsyir tadi ataupun unsur-unsur tanzir, peringatan dan ancaman tadi untuk dibawa dalam lingkungan kehidupan kita, baik dari sudut individualisasi. Bagaimana kita sebagai seorang individu muslim, kita nak mempunyai hubungan dengan ayat-ayat yang berbentuk kegembiraan, bagaimana nak menghubungkan diri kita dengan ayat-ayat yang berbentuk ancaman dan peringatan tadi. Baik, sekarang perkara ini perlu diperluaskan. Cukup atau tidak kita hanya berpaksikan kepada individualistik semata-mata. Dan perkara ini harus diluar sebarkan. Kepada siapa? Kepada anak-anak.
Kepada siapa? Kepada isteri-isteri. Kepada siapa? Kepada ahli-ahli keluarga. Kepada siapa? Kepada kaum kerabat. Kepada siapa? Kepada komuniti lebih jauh dari sudut sosialisasi kita. Bahkan lebih jauh dalam konteks wilayah daerah dan negara sekalipun. Kerana peringatan ini datang daripada pencipta kita, datang daripada Tuhan kita. Dan sememangnya wahyu yang namanya Al-Quran bukanlah dia limited atau terhad kepada satu-satu bangsa. Al-Quran bukan limited kepada satu-satu agama. Al-Quran bukan limited kepada satu-satu kaum. Tetapi Al-Quran datang sebagai penyamarataan terhadap semua makhluk Allah yang bernama manusia. Kalau hari ini kita beriman dan meyakini bahawa Al-Quran cuma untuk kita dan bukan untuk manusia yang lain, kita telah melakukan kesilapan. Ini berbeza dengan bentuk penurunan kitab-kitab terdahulu. Sama ada Taurat kepada Nabi Musa, sama ada Zabur kepada Nabi Daud, sama ada Injil kepada Nabi Isa. Dia lebih kepada Bani ataupun kaum masing-masing menjurus kepada Bani Israel. Tetapi perbezaan ini nyata. Terlebih luas bukaan daripada Allah kepada umat akhir zaman. Al-Quran boleh diteliti, boleh dikaji, boleh dianalisis bukan sahaja dalam konteks umat Islam secara eksklusif. Tetapi benda ini harus dibuka kepada bentuk inklusif. Juga kepada manusia-manusia lain yang di luar daripada agama Islam untuk memahami dengan sebaik-baiknya ayat-ayat yang turun kepada Rasulullah. Dan ini mungkin memaksakan kepada mereka datangnya petunjuk dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Bila kita faham bentuk ancaman ini sememangnya datang daripada Allah dalam bentuk wahyu. Kemudian barulah datang bentuk mazahir-mazahir. Pernyataan-pernyataan mungkin dalam bentuk watak, mungkin dalam bentuk individu, mungkin dalam bentuk figure, mungkin dalam bentuk personality. Yang mana Allah telah sediakan khusus kepada kita dalam bentuk takdir. Yang mana mereka akan bertindak dan berperanan mengikut ketetapan yang ditentukan oleh Allah, dan inilah yang dinamakan sebagai ujian bagi manusia-manusia di akhir zaman. Antara nama yang selalu naik melakonkan watak dan peranan masing-masing ialah Dajjal contoh. Ada yang dinamakan Ya'juj Ma'juj, ada yang dinamakan sebagai Dabbah, ada yang dinamakan sebagai Panji Hitam, ada yang dinamakan sebagai Al-Mahdi, ada yang dinamakan pemuda Bani Tamim Syu'aib bin Saleh At-Tamimi. Dan mereka menunggu masa yang telah ditentukan, ditetapkan oleh Allah untuk mengambil peranan dan watak masing-masing untuk menghiasi frame ataupun kerangka sebenar menjurus kepada peristiwa akhir zaman yang lebih luas dan lebih dahsyat fitnah-fitnah yang akan muncul pada waktu dan zamannya. Kalau kita faham demikian, sebenarnya puncak dia, base dia, front dia di mana? Allah Subhanahu wa taala. Dan berita ini jelas diceritakan oleh Nabi dalam Al-Quran dan dalam As-Sunnah. Cuma bentuk mazahir belum lagi keluar membawa peranan dan watak masing-masing. Mukaddimah yang paling mudah ialah, pernah tak kita main permainan jigsaw puzzle? Tahu jigsaw puzzle? Dia ada satu gambar yang lengkap, kemudian melalui beberapa bentuk kita ceraikan gambar tadi. Lalu kita akan letak balik pecahan-pecahan, serpihan-serpihan, cebisan-cebisan daripada gambar tadi. Mungkin kalau orang yang cekap, dia dapat ambil masa beberapa minit boleh siap. Kalau orang yang sederhana mungkin mengambil masa waktu yang lebih lama untuk siapkan. Kalau orang yang lagi terkebelakang mungkin mengambil masa sampai berpuluh-puluh minit untuk siapkan dia punya jigsaw puzzle. Dan begitulah jigsaw puzzle tentang kerangka dan framework akhir zaman juga meliputi manusia-manusia tadi. Sebab kehidupan kita sebagai manusia, skeptik manusia banyak personality, skeptik manusia banyak jenis.
Ada orang yang bila diberitakan sesuatu perkara, mereka ikut membuta tuli. Mereka ikut secara buta hati. Mereka ikut secara sembrono. Seolah-olah apa yang diberitakan, apa yang dicakap, apa yang diceritakan, semua betul, semua benar. Tak ada unsur filter, tak ada unsur tapisan bagi pihak dia. Semua betul, semua benar. Ini yang paling bahaya. Golongan yang lain ialah golongan yang menerima sesuatu berita, golongan yang menerima sesuatu khabar, tetapi sekiranya di hati dia terdetik keraguan, di hati dia terdetik kekeliruan, dia tidak memamah dan menelan secara sembrono. Bahkan mereka melakukan ujian, mereka melakukan analisis, mereka melakukan uji kaji. Adakah perkara yang disebut dan dikhabarkan itu ada kebenaran dia, ada kepastian dia, ataupun tidak dipastikan lagi kebenaran dan kesahihan dia. Mungkin masih berada pada andaian dan agakkan semata-mata. Manakala ada yang bersikap allow the crowd, ada yang bersikap forward the crowd sebagai contoh. Ada yang mengambil jalan lebih berhati-hati, tak mahu terjun, tak mahu mengambil bahagian dalam perkara-perkara yang dikatakan sebagai akhir zaman. Dan jigsaw puzzle ini perlu dilengkapkan. Sama ada cepat ataupun lambat, masa tak akan pernah menunggu kita. Masa sentiasa kejar, masa sentiasa hambat kita. Sama ada kita cuba faham, sama ada cuba lengkapkan, masa akan terus berjalan. Baki lagi antara kita faham atau tidak, perasan atau tidak, berilmu atau tidak, semuanya terletak pada tangan kita. Dan bila nak sebut tentang bentuk ancaman, ingatan saya kembali kepada satu benda lagi, ialah teka silang kata. Pernah main tak teka silang kata? Teka silang kata ni macam-macam dia boleh. Dari atas ke bawah pun boleh, dari bawah ke atas pun boleh, kiri ke kanan pun boleh, kanan ke kiri pun boleh. Dia boleh datang dalam berbagai bentuk andaian, agakkan, pendapat. Baik, sekarang bila bermain dengan teka silang kata, kita terpaksa memecahkan satu kekeliruan yang paling besar. Dan sebab kekeliruan inilah yang paling banyak kita menerima fitnah-fitnah bagi orang yang tidak memahami keadaan yang sebenar. Sebagai contoh, kita lihat dalam Al-Quran. Al-Quran ini boleh dibahagikan kepada 3 unsur utama. Yang pertama, Allah garap unsur akidah, unsur tauhid. Yang kedua, Allah garap unsur perundangan, unsur syariat. Yang ketiga, Allah garap untuk akhlak, unsur adab, unsur etika yang hari ini kita namakan sebagai tasawuf. Dan kadang-kala di sebalik ketiga-tiga unsur utama dalam Al-Quran ini, Allah selitkan kisah-kisah. Yang mana kisah ini mungkin datang dalam bentuk individu. Kadang-kadang Allah cerita pasal Luqman, individu. Allah cerita pasal Nabi Khidir, individu. Allah cerita pasal nabi-nabi yang tidak disebutkan antara nabi yang wajib diimani yang 25, tetapi disebutkan secara nyata ataupun tidak. Kadang-kadang keluar tentang Tubak, kadang-kadang keluar Nabi Uzair, kadang-kadang keluar Nabi Yusha yang jadi peneman Nabi Musa waktu nak pergi cari Nabi Khidir dan seumpama dengannya. Dan kadang-kadang dia datang dalam bentuk berkumpulan. Ada kumpulan yang lebih besar, ada Ashabul Ukhdud, ada Ashabul Kahfi, ada Ashabul Fil, ada Ashabul Ras dan ashab-ashab yang lain. Dan ini adalah watak-watak yang kita katakan dalam garapan positif dan watak-watak dalam garapan negatif juga. Ada watak seperti Namrus, ada watak seperti Fir'aun, ada watak seperti Korun, ada watak seperti Haman, dan watak-watak kejahatan dan berunsur negatif yang lain. Untuk apa Allah garap dan ceritakan balik semua unsur-unsur dan sumber ini, sedangkan dia sudah jauh berlalu dengan zaman Rasulullah? Perlu apa lagi Allah garap balik, recycle balik, reverse balik, ulang balik?
Adakah keperluan benda ini untuk Nabi dan para sahabat? Adakah perlu dan pentingnya cerita ini untuk umat-umat akhir zaman, sedangkan kejadian waktu tempoh yang sebenar sudah lama berlangsung dan berlalu? Bahkan antara kita dengan Nabi Adam jauh berapa ribu? Berpuluh ribu. Kita dengan Nabi Nuh juga jauh. Kita dengan Ibrahim dan Namrus juga jauh. Kita dengan Musa dan Fir'aun juga jauh. Kita dengan Nabi Lut dan kaum dia juga jauh. Dan bahkan Nabi Isa sekalipun juga jauh. Bahkan kalau dikira sebagai umur umat akhir zaman yang mengaku beriman kepada Nabi Muhammad, kita juga sudah terlepas jauh dengan zaman Rasulullah sendiri. Tetapi untuk apa Al-Quran ulang balik ini? Ada pemaknaan dia. Sebab setiap sejarah itu tagline yang paling mudah. Setiap sejarah dalam dunia pasti dia akan berulang kembali. Setiap sejarah dia akan diulangi kembali. Siapa yang akan mengulang sejarah tak perlu pergi jauh. Mungkin kita cari watak-watak yang akan mengulang kembali sejarah ini. Siapa yang nak ulang kalau bukan kita? Kitalah pengulang-pengulang watak-watak sejarah tadi, cuma terletak di bahu kita, di iman kita, di dada kita. Pilihan berada pada tangan, sama ada anda nak bawa watak yang baik atau anda nak bawa watak yang tak baik. Anda nak ambil watak Ibrahim, anda boleh. Anda nak bawa watak Musa, anda mampu. Anda nak bawa watak-watak yang baik, anda boleh. Tetapi ingat, dalam kebolehan tersebut, manusia-manusia yang tak bernasib baik, mereka mengulangi balik watak-watak yang tidak baik. Watak-watak yang sudah berlaku pada zaman sebelum ini. Watak kaum Nabi Nuh. Permulaan di atas dunia ini, manusia mula menyembah berhala. Adakah watak ini tidak berulang? Langsung seekor patung pun tak ada atas muka bumi hari ini? Tak ada patung kah? Bahkan saya kira lebih banyak dan lebih berlambak daripada zaman Nabi Nuh. Dan mereka sedang mengulangi watak yang sama, watak yang ada pada kaum Nabi Nuh dulu. Zaman Namrus, manusia yang mengaku Tuhan, manusia yang hebat, zaman pencakar langit. Zaman dinaikkan bangunan-bangunan yang hebat. Zaman dinaikkan bangunan-bangunan cakrawala. Hari ini tak ada satu pembangunan hak naik. Betul tak? Bahkan lebih banyak bangunan-bangunan yang naik. Watak-watak ini juga sedang berlaku pada zaman ini. Zaman Fir'aun. Allah minta Nabi Musa alaihi salam tegur Fir'aun. Sebab zaman Fir'aun tak ada kemajuan. Tak ada kemajuan ke zaman Fir'aun waktu Fir'aun kena tegur. Kemuncak kemajuan zaman Fir'aun. Ini bukan sebab soal ekonomi. Ini bukan sebab soal kemajuan. Ini adalah soal akidah. Kerana Namrud sudah melanggar etika-etika dan adab sebagai seorang hamba. Dia kufur pada pencipta dia. Dia kufur pada Tuhan dia. Dan lebih jauh dia mengaku dan klaim dakwa dia sebagai Tuhan. Dan inilah utusan Allah yang bernama Musa terpaksa dan perlu dihantar. Untuk apa? Untuk supaya dia reverse balik. Supaya dia terselamat. Supaya dia bertaubat. Tetapi manusia-manusia yang sombong seperti ini sukar diubati. Manusia-manusia yang engkar seperti ini sukar dipatah balik. Jadi watak-watak Namrus, watak-watak Fir'aun tak wujud ke hari ini? Tetap wujud. Bahkan semua watak-watak Nabi dan kaum masing-masing tetap wujud sampai hari ini. Dan anda perlu ingat ancaman-ancaman, anda perlu melakonkan watak-watak ini kembali. Sama ada nak atau tidak, sedar atau tidak. Jadi pilihlah watak dan lakonan yang baik, hindarilah watak dan lakonan yang tidak baik. Jadi kembali kepada persoalan tadi. Sememangnya benda tu sudah berlangsung atau belum waktu Al-Quran turun.
Wahyu yang turun pada Nabi cerita pasal Nabi Ibrahim ni, cerita ni berlaku dah ke tak lagi? Cerita yang dah berlaku ni zaman Muhammad. Benda tu berlaku dulu, diceritakan kemudian. Zaman Nabi Musa pun sama. Adakah Al-Quran turun pada Nabi Muhammad cerita pasal Nabi Musa dan Fir'aun, benda tu tak berlaku lagi? Dah berlaku. Semua yang sebelum zaman Nabi Muhammad dengan watak-watak bentuk individu dan kumpulan tadi dah berlaku sebelumnya. Lalu diceritakan di kemudian hari kepada umat Nabi Muhammad sebagai pelajaran, sebagai ibrah, sebagai iktibar. Supaya tidak terjadi perkara-perkara demikian di kemudian hari. Apa perkara-perkara demikian tu? Ancaman-ancaman, ujian-ujian, bala-bala daripada Tuhan akibat berlakunya pengingkaran terhadap Allah dan PL-PL, perangai-perangai, sifat-sifat yang ada pada kaum pada waktu tersebut. Nuh dengan cara kaum dia, Ibrahim dengan cara kaum dia, Musa dengan cara kaum dia, Lut dengan cara kaum dia, Syuaib dengan cara kaum dia. Tetapi dah diberitakan pada kita, semua kumpulan-kumpulan sifat, semua kumpulan-kumpulan perangai ini akan kembali ke akhir zaman. Perangai kaum Nabi Lut, LGBT ni, lesbian, gay, transseksual, T apa? T transseksual lah. B bisexual. Tak ada hari ni kot, tak ada kot. Perangai kaum Nabi Lut tak ada kan? Tak ada ke ada ni? Ada. Dia akan berulang balik. Kaum Nabi Syuaib menipu pada timbangan, menipu pada takaran. Kita ni bagus, semua ikut kilo dah. Kalau 10 singgung, tak tipu pun orang lain. Tak ada kah tipu orang? Banyak menipu unsur ekonomi dan perniagaan. Kaum Nabi Musa tu banyak terdebat dengan sihir-sihir. Tak ada dah ke sihir hari ni? Kita zaman moden ustaz. Zaman astro. Mana ada sihir-sihir? Tak ada dah ke sihir bang hari ni? Berlambak lagi orang kena sihir. Kadang-kadang ustaz tak cukup nak berubat orang hak kena sihir. Zaman Namrus, pencakar langit. Zaman Nabi Isa, zaman Nabi tu, zaman Nabi ni, semua akan diulang kembali dan watak ini akan berhimpun di akhir zaman. Sama ada terkena atau tidak dengan ancaman tadi, itu terselahlah kepada kita. Bagaimana untuk filter, bagaimana untuk tapis tabiat-tabiat yang buruk kaum-kaum terdahulu agar tidak sampai pada kita. Tapi satu peringatan, kenapa saya sebut pada mukaddimah awal tadi silang kata. Sebab benda ini datang secara berzilang dan ancaman dia dalam bentuk lain yang sukar kita nak kupas. Senang cerita hak berlaku, kita boleh hurai. Pam kemalangan, cikgu pergi sekolah esok, ceritakan kemalangan yang berlaku depan rumah kamu semalam. Ada seorang pakcik tu naik motor sekian-sekian, mari kereta MPV Ezora sekian-sekian. Senang tak nak cerita benda hak berlaku dah? Senang. Tapi dia terbalik ancaman ini bila datang ayat-ayat Al-Quran walaupun secara tidak jelas dan datang sunnah-sunnah Nabi untuk mazahir-mazahir keluarnya ancaman-ancaman yang terbaru. Inilah yang kita sebut tadi, Imam Mahdi. Jelas tak pada kita sampai hari ini? Tak jelas. Dan kita duk cari, tak jumpa. Sebab benda tu akan berlaku, ni yang jadi payah ni. Tadi berlaku dah, Allah cerita, tak apa. Ni pun Allah cerita, tapi tak wujud, tak keluar, tak zahir. Dajjal, duk baca hari-hari surah Al-Kahfi. Kenal tak Dajjal? Tak kenal juga. Duk baca hadis-hadis tentang Dajjal, sifat dia, perangai dia, buruk dia, simbol-simbol dia, fitnah-fitnah dia. Jumpa tak Dajjal? Tak jumpa juga. Payahnya. Panji hitam. Ramai orang klaim, ramai orang dakwa panji hitam. Sak keluar kot sana, sak keluar kot sini, sak keluar kot sini, sak keluar kot sini. Last sekali mana panji hitam betul? Tak tahu lagi. Jadi ancaman-ancaman mazahir ni akan keluar mengikut ketetapan dan takdir daripada Allah Subhanahu wa taala. Akibat keterbalikan silang kata tadilah yang menyebabkan kita ni jadi terkeliru.
Keliru untuk mengenal watak yang sebenar dan keliru untuk mengenal mazahir-mazahir watak yang akan keluar nanti. Jadi apa kemampuan yang kita ada, sememangnya kita perlu kembali kepada dua sumber utama, Quran dan juga sunnah. Tetapi ada pandangan-pandangan yang menyakitkan hati kita. Konon-kononnya hari ini bila kita kata Dajjal akan keluar melalui sifat-sifat yang disifati oleh Rasulullah dalam hadis, kita cuma tunggu Dajjal itu keluar dalam bentuk yang sebenar. Hari ini sebelum Dajjal keluar, jangan cuba relate, jangan cuba hubung, jangan cuba perkaitkan dengan mana-mana organisasi. Jangan cuba perkaitkan dengan mana-mana pertubuhan. Jangan cuba kaitkan dengan mana-mana simbol. Jangan cuba kaitkan dengan mana-mana lambang. Kerana hak disebut lambang ke simbol ke organisasi ke kumpulan ke bangunan lebih kepada andaian dan agakkan, tak ada kepastian. Jadi nak tunggu hak pasti, biar hadis Nabi sebut Dajjal tu keluar sungguh, baru kita bersedia. Agak-agak dan bersedia ke kalau Dajjal keluar betul? Hak tak keluar lagi ni, apa yang dah jadi kat kita sekarang? Apa yang dah jadi kat kita sekarang? Dalam keadaan dia tak keluar lagi. Ni baru fitnah dia, baru tuan tubuh tak keluar lagi, baru fitnah dia, dia sendiri tak zahir lagi. Dah macam-macam kerosakan, dah macam-macam kemusnahan, dah macam-macam haru biru. Apatah lagi kita nak tunggu dia betul-betul keluar dalam bentuknya yang asli. Tu pun kalau dia keluar bentuk yang asli, kita kenal ke tak? Confirm ustaz saya kenal kalau dia keluar betul-betul. Siapa berani confirm? Angkat tangan. Kita pun tak berani. Begitu juga dengan Imam Mahdi. Kita hanya baca melalui kriteria dan sifat-sifat dia. Kita pun tak tahu, mungkin dia dah keluar tapi kita tak kenal. Atau dia belum keluar, cuma yang kita bimbang bila dia keluar, kita yang jadi musuh dan penentang utama dia. Kita bukan jadi pendukung dia. Sebab apa? Sebab kejahilan kita tentang hal-hal yang berkaitan dengan dia. Ini semua adalah kemunasabahan-kemunasabahan yang memungkinkan boleh berlaku. Sebab jumlah tentera-tentera yang akan keluar nanti, ramai ke tak ramai? Tak ramai pun. Lebih kurang jumlah bilangan tentera Badar, 313. Dan inilah sebenarnya. Bila Dajjal, kita tengok pattern sebenar. Umat-umat, selain daripada umat Islam, kita perlu tahu, mereka ada yang beragama Yahudi, betul. Mereka ada yang beragama Kristian, betul. Mereka ada agama Buddha, mereka ada agama Sikh, mereka ada agama Hindu dan pelbagai agama lain. Dan mereka juga mengakui dan klaim bahawa di sisi mereka ada kitab suci masing-masing. Dan kita bukan nak membicarakan tentang hal tersebut. Walaupun kita hari ini dengan dominannya bahawa perkaitan kita untuk membicarakan soal ancaman dan akhir zaman tertunjang kejap pada Quran dengan sunnah. Kalau kita pergi tanya orang Kristian, agak-agak dia nak guna tak Quran sunnah kita? Dia tak akan guna. Dia akan berlapik pada kitab Injil, kitab Bible. Sekurang-kurang 4 Bible tu kan. Injil Mark, Injil Matthew, Injil John, Injil Luke. Kalau pergi tanya orang Buddha, agak-agak dia nak guna kitab apa? Nak guna tak kitab Injil? Dia tak akan guna. Nak guna Quran tak akan guna. Dia akan guna Tripitaka dia, 3 bakul tu, Sutta Pitaka, Wisaya Pitaka, Abhidhamma Pitaka. Kalau pergi kat orang Hindu, agak-agak nak guna apa? Guna kitab Weda dia, Rig Weda, Yajur Weda, Sama Weda, Atharva Weda. Pergi kitab Sikh pun kitab dia, agama ni pun kitab dia. Mereka ada pemahaman yang tersendiri mengapa mereka klaim ini sebagai kitab suci masing-masing. Tetapi perlu diingatkan beberapa perkara. Bila dia dikaitkan dengan agama dan kitab suci dan otomatik, otoriti paling tinggi dan besar, hal keterkaitan dengan akidah dan keimanan, pasti setiap agama yang mengklaim bahawa mereka mempunyai kitab suci masing-masing, pasti ada kisah-kisah tertentu untuk dikaitkan dengan latar belakang akhir zaman.
Kita dikaitkan dengan ramalan-ramalan daripada hadis Rasulullah. Ada kes-kes tertentu. Bila tanya orang Kristian sekalipun, mereka ada ramalan mengikut kitab dan agama mereka. Terutamanya kitab Nabi Daniel. Pernah dengar Nabi Daniel? Pernah dengar tak Nabi nama Nabi Daniel? Pernah. Dr. Daniel tu biasa. Tu doktor kita. Nabi Daniel hidup selepas siapa? Selepas Musa ke sebelum Musa? Selepas Nabi Musa. Dia hidup pada zaman penyerangan awal kerajaan Palestin. Kerajaan Babylon di bawah Raja Nebukadnezar. Kerajaan Palestin paling awal, yang kukuh, yang teguh tu. 3 kali diserang. Kerajaan Babylon serang. Bila baru nak naik pula kerajaan Parsi serang. Baru nak naik pula kerajaan Rom serang. Maharaja Adrian. Zaman awal tu Nebukadnezar, Bukhtansar serang. Zaman tu zaman Nabi Daniel. Di samping 3 Nabi lain. Ada Nabi Hananya. Ada Nabi Azria. Ada Nabi Misail. Zaman ni lah 80 orang roba Yahudi dan Nabi-Nabi ini dibawa ke Babylon. Dibawa ke Babylon, lalu di sinilah berlaku peristiwa paling hitam dalam sejarah. Apabila Taurat yang mereka miliki mula ditafsirkan bukan lagi dengan panduan agama. Tetapi Taurat ini mula ditafsirkan dengan panduan akal, kepala otak. Lalu lahirlah pentafsiran bagi Taurat, iaitu kitab Talmud. Pernah dengar tak kitab Talmud? Ni Talmud. Talmud pula ada 2. Talmud Babylon, Talmud Palestin. Tak payah cerita Talmud malam ni. Itu zaman Nabi Daniel. Banyak rujukan-rujukan perkaitan peristiwa akhir zaman. Biasa orang Kristian akan rujuk pada kitab Nabi Daniel. Tetapi ada 3 lagi Nabi. Yang ini juga merujuk kepada peristiwa akhir zaman. Tapi dia tak umum macam kitab Nabi Daniel. Tetapi dia lebih menjurus kepada cerita tentang kedatangan Mesias terakhir. Penyelamat terakhir iaitu Nabi Isa. Kita juga ada konteks ramalan tentang Nabi Isa melalui hadis Nabi. Mereka juga ada melalui lisan Nabi masing-masing mengikut akidah dan kepercayaan mereka. Antara 3 Nabi yang paling penting ialah dalam Nevi'im Aharonim. Sudahlah. Tahu tak Nevi'im Aharonim tu apa? Tak tahu? Biar dulu. Okey. Kitab utama orang Yahudi, dia panggil Tanakh. T-A-N-A-K-H. Tanakh. Dalam Tanakh tu pecah 3 komponen. Yang pertama kita panggil Taurat. Yang kedua kita panggil Nevi'im. Yang ketiga kita panggil Ketuvim. Bukan daun ketum, Ketuvim. Taurat, Nevi'im, Ketuvim. Aksara, akronim huruf depan tu TNK tu yang membentuk perkataan tanah tadi. Jadi tadak tanah tadi sebenarnya terbentuk aksara akronim depan tu. Taurat, Nevi'im, Ketuvim. Taurat ni Taurat 5 lah. Taurat Nabi Musa ataupun Pentateuch. Dalam tu ada 5 kan. The Book of Genesis, the Book of Exodus, the Book of Levi, the Book of Deuteronomy, the Book of Number. Itu cerita Taurat Nabi Musa. Kalau Nevi'im, ada Nevi'im Rishonim. Ada 4 pula. Cerita tentang Nabi Yusha itulah, peneman Nabi Musa, dia panggil Joshua. Ada kitab Nabi Samuel. Ada kitab Hakim-Hakim yang 12. Ada kitab Raja-Raja Malakhim. Hakim dia panggil Softim. Ada pula Nevi'im Aharonim, 4 bahagian. Yang pertama Nabi Yesaya, yang kedua Nabi Yeremia, yang ketiga Nabi Yehezkiel. 3 Nabi inilah yang banyak menjurus kepada berita dan ramalan tentang kembalinya kedatangan Sang Mesias, juru penyelamat yang sebenar. Yang keempat tu baru masuk Tre Asar, 12 Nabi-Nabi kecil di sisi orang Kristian. Bermula dengan Nabi Hosea, Nabi Yul, Nabi Amos, Nabi Obadjah, Nabi Nahum, Nabi Mikha, Nabi Habakuk, Nabi Yunus, Nabi Zefanya, Nabi Hajai, Nabi Zakaria, Nabi Malakhi. Pernah dengar? Tak pernah, biar. Ni Nevi'im Aharonim cerita pasal 3 orang tadi.
Yesaya, Yeremia dan Yehezkiel. 3 nabi inilah yang banyak membicarakan tentang apa? Tentang kedatangan juru penyelamat palsu. Juru penyelamat sebenar. Palsu merujuk kepada penyelamat bermata satu, penyelamat sebenar merujuk kepada Nabi Isa. Dan ramalan ini juga dah diberitakan oleh Rasulullah. Kita nak tolak atau tidak ramalan mereka? Kita tolak seolah-olah tak pernah turun seorang Nabi pun pada Bani Israel. Tak turun Nabi kepada Bani Israel. Sedangkan 70% Nabi turun pada Bani Israel. Bukan kita maksud tak menolak. Maksud kita di sini ialah sebagai komparatif. Sebagai perbandingan, bukan untuk dijadikan hujah, bukan untuk dijadikan dalil dan bukti. Inilah kesilapan terbesar bila hari ini setiap event-event dan peristiwa yang berlaku, kalau kita hubung dan relate tentang kisah akhir zaman, mereka kata kita gunakan kaedah pluralisme. Ingat, pluralisme lain. Pluralisme bermaksud penyamarataan dalam semua konteks agama. Dia nak kaitkan dengan pluralisme yang sebenar. Pluralisme yang sebenar ialah barang siapa yang beriktikad, barang siapa yang berkeyakinan, semua agama ni adalah sama. Tu betul-betul pluralisme. Contoh kita kata hari ni, agama Hindu dengan agama Islam sama saja. Semua betul. Semua bagus, semua baik. Itu pluralisme. Dan menjadi kesalahan dalam konteks pluralisme, dari sudut ibadat ni, Islam ni lebih bagus daripada agama Hindu, jadi salah kalau kita kata lagu tu. Dari sudut perayaan, orang Kristian pun kata bagus Kristian daripada Buddha. Jadi salah kata lagu tu dalam konteks pluralisme. Tak boleh hang lebih, tak boleh hang kurang, kita semua sama. Sama ke? Sama ke semua agama ni? Tak sama. Tapi siapa yang duk laun-launkan pluralisme dan liberalisme sekarang? Ramai tak penganut mereka? 2 orang ke? Beribu-ribu bang belakang mereka. Bukan 2 orang belakang pluralisme. Bukan 2 orang belakang liberalisme. Beribu-ribu. Dalam tu mungkin ada orang Islam kita pun. Dan hak bukan Islam yang kata semua agama sama. Bila kita cabar masuk agama Islam, dia berani ke tak? Dah hang kata sama, masuklah orang Buddha sekejap Islam. Sama saja. Dah sama kan? Agama mana pun tak apa. Pasal apa dia tak berani? Pasal apa dia tak berani? Dah kata sama, ikutlah hak mana-mana pun. Dah hak tu sama, hak ni sama. Okey, semua masuk Islam. Dah sama je. Duk Islam pun lagu tu, hang duk belah tu pun lagu tu juga. Berani ke tak berani? Tak. Kenapa masih sukar nak tinggalkan etikad lama? Sebab itu cuma mainan di mulut. Tapi dalam hati mereka tak beriktikad pun tentang pluralisme. Seolah-olah bila kita cerita tentang perkaitan hubungan campur aduk ini, kita cerita satu peristiwa, kita cerita satu event, kita baca ayat Quran, kita baca sunnah Nabi, kita datangkan komparatif perbandingan kitab Injil, kitab tu, pandangan ni, pandangan ni. Dia kata kita melakukan pluralisme. Dia tak faham antara komparatif dan pluralisme. Pluralisme ni datang ayat Quran pun kamu kena percaya, hadis Nabi pun kamu kena percaya, kitab Injil pun kamu kena percaya, baru ada pluralisme. Saya suruh percaya ke? Saya cuma datangkan bentuk komparatif sebagai perbandingan. Islam melalui hadis Nabi kata lagu ni. Agama Kristian melalui kitab Nabi Daniel kata lagu ni. Kitab Nabi Yeremia kata lagu ni. Nak suruh buat perbandingan, bukan nak suruh percaya. Kena faham tu, jangan terlepas kekeliruan. Jangan mudah kita lontarkan tuduhan-tuduhan kepada orang lain dalam bentuk ungkapan-ungkapan tadi kalau kita tak faham isu dan suasana yang sebenar. Baik, kita kembali. Sekarang ni untuk kita mendapatkan sumber-sumber yang sebenar, ramai daripada kita macam saya sebut pada awal tadi tak mau dikaitkan organisasi ni dengan Dajjal. Tapi kalau kita tak mau kaitkan organisasi ni, kita katakan sebagai memang tak ada kena-mengena dengan Dajjal. Kena kata lagu tu dah lah. Dah kita nak tunggu hak sebenar, kena tunggu Dajjal keluar. Baru boleh kaitkan sesuatu apa yang dia buat, apa yang dia perangaikan.
Jadi hak sebelum ni ada pertubuhan, lambang mata satu pun bukan Dajjal ni. Kita kena kata lagu tu lah. Jadi anda agak-agak hak mana? Hak ada sekarang, baik Freemason, baik Illuminati, baik Literalia Commission, baik Skull and Bones, baik Bohemian Grove, baik Rotary Club, baik apa club sekalipun, tak ada kena mengena dengan Dajjal. Habis kena mengena dengan siapa? Kena mengena dengan siapa? Habis kita kata peraturan Constitution of Pyramid tu, hak bawah sekali hamba, yang kedua golongan sederhana, yang ketiga golongan pemerintah, yang keempat golongan elit, lepas tu tinggal atas sekali. Juga tak ada kena mengena dengan Dajjal. Mungkin sang kelembai atas sekali tak? Faham ke tak ni? Sang kelembai lah kot atas sekali tu, tak ada kena mengena dengan Dajjal pun. Anda ingat siapa hak di puncak, hak ditunggu? Raja-raja yang ditunggu tu siapa? Tak boleh sebut Dajjal lah, tak ada kena mengena dengan Dajjal. Jadi nak tunggu Dajjal keluar, Dajjal sendiri yang melengkapkan sistem tu. Oh, confirm dah Dajjal, baru boleh sebut. Nak tunggu Dajjal keluar baru boleh sebut. Agak-agak anda hidup ke mati masa tu? Belum tahu lagi. Kalau tak boleh nak kaitkan, tengok satu benda. Dajjal dia dah ambil inisiatif ini. Tengok garapan yang Rasulullah bagi. Rasulullah cerita tentang seorang penyelamat akhir zaman yang kita sebut sebagai Imam Mahdi. Dan ada juga satu pasukan yang sedang menyediakan untuk Imam Mahdi segala kelengkapan dia, segala keperluan dia, yang dinamakan sebagai panji hitam. Jelas hadis ni. Jadi sebelum Imam Mahdi keluar, siapa yang sedia backup untuk dia, siapa yang sedia segala keperluan, peralatan dan perkakasan untuk dia? Panji hitam. Ada orang yang ditunggu, ada satu kumpulan yang menyediakan jalan untuk dia. Dan satu lagi, ada juga yang ditunggu, tapi tak ada orang pun ready untuk dia. Pergi tanya Freemason, kami tak kenal Dajjal itu siapa. Tak ada keterlibatan Dajjal pun. Kami buat ni atas dasar inisiatif kami sendiri. Kami tak ada kena-mengena dengan Dajjal. Pergi jumpa Illumination pun, kami lagilah tak kenal siapa Dajjal. Pergi jumpa Bull and Skull and Bones pun, kami tak kenal. Tak ada kena-mengena. Semua grup kami ni tak ada kena-mengena. Dajjal itu siapa? Kami tak tahu. Dajjal pula keluar, kita pun temu ramah pula. Adakah anda terlibat saudara Dajjal dengan Freemason dan Illuminati sebelum ni? Oh, saya memang tak tahu pun kumpulan mereka tu. Tak ada kena-mengena dengan saya. Agak-agak Dajjal boleh buat kerja seorang-seorang ke? Dalam saat-saat, minit-minit terakhir, waktu yang terhad, dia nak fitnahkan kita semua. Ada masa tak? Dia keluar satu hari bersamaan dengan setahun, satu hari bersamaan dengan sebulan, satu hari bersamaan dengan seminggu, dan seterusnya seperti hari-hari biasa kami. Agak-agak waktu yang kita kata ambil umum lah. Setahun campur sebulan, setahun sebulan campur seminggu, setahun sebulan seminggu campur 27 hari. Dia nak buat kerja seorang-seorang, tak ada orang tolong ni. Dan ke ada? Perkiraan kita bodoh-bodoh. Dan ke tak dan? Aku baru keluar. Apa tak ada keperluan, tak ada perkakasan, tak ada orang nak ready untuk aku, alat-alat ready untuk aku, segala mak nikah pun tak ada. Anda faham tak maksud dia? Maksud dia semua perkumpulan tadi sememangnya sedang menunggu kedatangan hak di puncak yang masih belum lengkap dan belum sempurna. Siapa? Dajjal. Dan kita ingat satu benda yang Rasulullah sebut, sesungguhnya yang paling aku takuti dan bimbangi ialah fitnah yang berlangsung di kalangan kamu sebelum benar-benar keluarnya fitnah Dajjal. Nabi bimbang, Nabi takut sebelum keluar fitnah Dajjal betul tu, fitnah antara kamu pun tak settle lagi, tak beres lagi. Berlaku tak hari ni? Macam-macam fitnah berlaku di kalangan kita sahaja. Orang tu fitnah orang ni fitnah orang tu, aliran ni fitnah aliran tu, kumpulan ni fitnah kumpulan tu, grup ni fitnah grup ni, parti tu fitnah parti ni. Berlaku atau tidak?
berlaku. Hatu Nabi bimbang awal, hatu Nabi takut awal sebelum datang fitnah Dajjal, dia lagi teruk. Sebab fitnah Dajjal ni yang terbesar, yang terakhir, yang terdahsyat. Tak ada dah lepas ni. Hak ni lah hak paling besar, hak paling terakhir, hak paling dahsyat. Kita tengok kisah Namrus yang Allah garap dalam Quran. Dia tu satu fitnah juga, tapi fitnah dahsyat ke tak? Tak dahsyat lagi. Tak dahsyat lagi walaupun Nabi Ibrahim dah dibakar dah. Tak dahsyat lagi Musa dengan Firaun. Tak dahsyat lagi Lut dengan kaum dia. Tak dahsyat lagi penyaliban. Konon-kononnya Nabi Isa lah mengikut pahaman dia, walaupun sebenar Nabi Isa diangkat. Hak lagi teruk ni hak akan datang. Hak belakang senang kita nak cover, senang kita nak counter sebab benda dah lepas. Kajian sejarah, analisis sejarah lah yang menentukan hal tersebut. Tapi hari ini sejarah tak berlaku lagi. Benda tak berlaku lagi. Maka atas dasar itulah ulama-ulama yang sebahagian besarnya saya kategorikan sebagai ulama contemporary. Apa maksud ulama contemporary? Apa maksud ulama contemporary? Ulama zaman kinilah, ulama semasa. Jadi mereka berpandukan kepada ayat Quran, mereka berpandukan kepada hadis Nabi. Tetapi ini ada terhadan dia. Ini ada limited dia. Dan bila mereka cuba menghubungkan dan relate dengan peristiwa, event-event yang berlaku pada zaman mereka, lalu keluarlah andaian-andaian dan agakan-agakan yang tersendiri mengikut neraca perimbangan ilmu yang dimiliki oleh mereka atas dasar base asal kita tak tinggal lah. Bukan mereka kaji, bukan mereka keluar pendapat pakai feng shui, tak. Bukan mereka kaji, bukan mereka keluar pendapat pakai kitab spot toto 4 nombor agak-agak 3, 7, 5, 6, tidak. Tapi mereka guna Quran, mereka guna sunnah. Relate dengan kejadian, relate dengan kesemasaan, relate dengan event-event, mereka mengeluarkan pendapat mengikut ijtihad mereka. Itu masih berupa andaian dan agakan. Sebab itulah dinamakan ilmu eskatologi ni antara lain ialah teori konspirasi. Betul. Ramai yang marah sebab kita banyak berkonspirasi, kita banyak berteori. Tapi hari ini jelas sebahagian besar yang diteorikan, sebahagian besar yang dikonspirasikan sudah hampir separuh dah bertukar jadi truly konspirasi, bukan lagi teori. Sebab apa kita sebut teori? Sebab kita tak tahu hal keadaan yang sebenar. Sebab Nabi cerita sekat ni je. Contoh kita kata bila Dajjal keluar, kenderaan Dajjal ialah seekor himar yang telinganya panjang 40 hasta. Agak-agak kita nak tunggu keluar himar telinga panjang 40 hasta. Himar tahu tak apa? Donkey, keldai. Keldai kita tahu besar mana. Agak-agak keldai hak betul tu telinga dia antara telinga ni ke telinga ni berapa? Berapa meter aja? Lebih kurang. 40 hasta ni panjang mana? 40 hasta panjang mana? Panjang 40 hasta ni. Agak-agak nak tunggu keldai hak telinga lagu tu bila nak keluar agak-agak. Adakah ini hakikat ataupun majas? Sesuai tak? Sesuai tak untuk Dajjal naik himar akhir zaman? Dan benda ni kalaulah gambaran, wallahu alam, kalau gambaran sudah ditunjukkan pada Rasulullah rupa sebenar kenderaan tersebut, agak-agak kalau Rasulullah sebut Dajjal akan naik jet. Sahabat-sahabat faham tak apa itu jet? Okey, Dajjal akan keluar pada akhir zaman dengan menaiki jet F-18 Hornet. Sudah, apa dia jet, apa dia F-18, apa dia Hornet. Jadi kesesuaian pada waktu tersebut naik keldai, telinga antara kiri dan kanan dia, antara keduanya sepanjang 40 hasta. Agak-agak apa?
Walaupun hak kita bagi agakkan tu tak semestinya tepat. Tapi ulama tengok event dengan kenderaan-kenderaan ada sekarang, hak paling layak peratusan paling besar nak kata apa tu? Benda tu lah. Tak semestinya betul sebab hak jelas Nabi cuma sebut himar. Telinga pula 40 hasta. Jadi agakkan daripada peristiwa yang berlaku hari ni, kapal terbang besar sangat. Kereta kebal. Tak mungkin kot. Apa lagi? LRT. Panjang sangat. Okey, hak paling cepat, hak paling laju, itulah hak ada. Jadi ulama berandaian berpendapat benda tu walaupun tak semestinya betul. Tapi peratusan hak besar tertuju pada event benda tu. Jadi hak ni pun mereka meremehkan, benda tak pasti. Jadi kalau nak tunggu pasti kena tunggu betul-betul lah. Dia keluar nanti naik apa, himar dia lagu mana, betul ke telinga panjang tu. Jadi anda sanggup tunggu ke? Nak pastikan benda tu. Dia akan bawa syurga dia akan bawa neraka dia. Umum, syurga dia, neraka dia. Kita hak neraka betul pun tak tahu, syurga betul pun tak tahu, agak-agak bila dia keluar, kita nak kata apa tu? Syurga dia tu sebenarnya neraka. Neraka dia tu sebenarnya syurga. Nabi sebut dengan perkataan syurga neraka. Kita sendiri syurga neraka pun tak jelas lagi. Lepas tu agak-agak dia main tu bawa apa? Jadi ulama-ulama mengandaikan syurga hak dia bawa tu berupa kemewahan-kemewahan, kekayaan-kekayaan yang melalaikan kita. Alat-alat yang hebat, perkakasan-perkakasan yang hebat, gadget-gadget yang canggih. Dia melalaikan kita dari sudut benda tersebut. Kita rasa itulah kemewahan, kita rasa itulah kenikmatan. Tapi dia boleh bawa kita pada jalan yang salah. Tapi hak kata neraka tadi, hidup dalam kesedihan, hidup dalam pelarian, hidup dalam peperangan, hidup dalam kesengsaraan. Tapi dia jaga iman dia. Itulah syurga bagi mereka. Dan kita sedang berhadapan dengan zaman-zaman yang disebutkan, zaman-zaman yang dimaksudkan. Hari ini semua naik. Apa yang tak naik? Harga barang naik ke turun, bang? Naik. Minyak naik. Minyak akan turun bila kereta start berjalan saja. Minyak memang anda buh tu naik, tapi anda start berjalan, insya-Allah minyak akan turun. Turun dalam tangki lah maksud saya, bukan turun harga. Apa lagi yang naik? Semua naik. Jadi inilah kesengsaraan, inilah penderitaan-penderitaan. Dan kita memang tak akan salahkan sesiapa. Kita tak akan salahkan sesiapa. Nak salah siapa ni? Sebab kerajaan menaikkan harga ke? Baik, itu soal lain, bukan soal yang kita nak bincang. Apapun permasalahan ini, siapapun yang akan lalui di kemudian hari, dia akan lalui kemewahan atau keperitan bagi orang-orang Islam yang beriman. Dia akan lalui bukan kenikmatan, bukan kemewahan, tapi keperitan dan kesengsaraan. Sebab siapa yang ikut Dajjal, dia akan dapat kemewahan. Siapa yang ikut Dajjal, dia akan dapat kenikmatan. Siapa yang lawan dia, dia akan hadiahkan kita dengan keperitan dan kesengsaraan. Kan Nabi sebut dalam hadis, akan lalu tiga musim, 3 zaman. Yang pertama, 1/3 daripada hujan akan terhenti. Yang kedua, 1/2 ataupun sebahagian, satu lagi tak turun hujan langsung. Akibatnya berlaku kemarau yang panjang. Lalu Dajjal pun datang. Siapa yang beriman pada dia, siapa yang sokong dia, tempat dia, wilayah dia, kawasan dia akan kembali subur, kembali aman. Siapa yang lawan dia, duk lagu tu lah. Jadi, apa makanan orang-orang beriman? Tanya sahabat. Makanan orang beriman pada waktu tu ialah zikir pada Allah. Zikir pada Allah. Lepas tu, persediaan untuk tu kita dah buat atau belum? Sebab kita lepas kuliah pun tom yum. Lepas kuliah pun masak daging merah. Lepas kuliah pun burger. Lepas kuliah pun mi goreng. Jadi bila persediaan tu kita akan buat?